Okey, modul ini dibangunkan khas untuk pelajar teknologi elektronik di Kolej Vokasional Malaysia untuk kursus ETN 2023 untuk tajuk penyelesaian masalah peralatan elektronik industri yang memfokuskan kepada kompetensi 2 menyediakan keperluan penyelesaian masalah dan kompetensi 3 melaksanakan kerja penyelesaian masalah pada peralatan. Okey, ini adalah paparan hadapan modul. Okey. Kat sini saya sediakan satu QR code yang mana pengguna boleh scan QR code ini untuk dapatkan apps mobile. Ini adalah penerangan ringkas modul dan di sini terdapat pautan sumber untuk pelajar atau pengguna mencari maklumat dengan hanya klik pada bahagian ini. Dan di sini pula adalah bilangan pelawat yang masuk ke modul iaitu hari ini dan juga pelawat yang telah memasuki modul ini secara online dalam talian dan siapa yang telah online. Dan kita juga sini saya juga sediakan kalender dan ini adalah bahan, maksudnya apabila ada tugasan-tugasan yang pelajar perlu lakukan, cikgu-cikgu atau tenaga pengajar bolehlah buat announcement kat sini dan apa perlu pelajar laksanakan. Okey, ini adalah hasil pembelajaran, ini adalah penerangan ringkas kursus dan ini adalah kira paparan iklan lah. Kita ada penerangan untuk ciri-ciri pembelajaran inquiry, kemudian pembelajaran 5E, kelebihan pelaksanaan pembelajaran teradun. Okey, sekarang saya nak ceritakan bahagian atas ni. Di sini terdapat beberapa menu yang pengguna boleh gunakan. Okey,